Assalamualaikum. Bersyukur ke hadrat ilahi, kita masih diberi nafas lagi. Hari ni saya kat bumi. Sebenarnya ramai lagi planet-planet wasabi tu nak untuk pemasangan aircon, ada yang pemindahan aircon. Tapi yang paling banyak dekat matahari lah. Macam mana kita nak pergi matahari? Sebabnya mungkin member-member Cik Man dekat matahari tu. Tapi tengoklah kalau kita ada trip kat sana, mungkin tak pergi kot. Okey, itu cerita lain lah. Okey, sekarang ni kita nak buat pemindahan aircon 2.5 horsepower akan pindah ke sana. Jadi kita akan buat pemindahan ni. Aku akan tunjuk cara dia macam mana nak extend dia bagi panjang. Sebab dia nak ketepikan sikit dan ke bawah. Sebabnya dia nak pasang awning. Kita akan mulakan daripada sekarang lah. Okey, aku akan tunjukkan cara dia. Tapi bracket ni kita akan pindahkan dulu ke sebelah sana lah. Kita akan buka bracket ni dulu nanti. Tak apalah, aku akan tunjuk cara dia dululah untuk macam mana kita nak panjangkan dia ni. Mula kita bagi dia tegakkan dulu. Bagi dia straight dulu. Lepas tu kita urut dia. Nanti dia akan panjang. Kalau nak percaya ataupun tak, terpulanglah kat korang. Tapi urutan dia ni kau kena dengan lemah lembut. Urutan dia ni kau kena tarik sikit-sikit sampailah ke hujung tu. Setelah diurut-urut, nampak tak? Dia boleh panjang. Panjang tu sampai bawah, terlebih panjang pula. Dah urut, terlebih panjang. Alhamdulillah dah siap. Kita tinggal flaring balik, masuk flaring nut. Siap. Papa Roger. Mungkin akan sampai ke matahari kot. Tapi tengoklah kalau Pak Cik Man kontak saya, boleh sampai ke sana.